Kali ini Abang Jam nak share fully function tentang DW6900TR dengan menggunakan modul 3529. Ini keluaran terbaru Februari 2025. Puan-puan tahu tak apa function bagi simbol yang ini? Ini adalah simbol flash digunakan untuk alam, dan cara kita nak set alam, pergi ke button C sampai ke mode alam, kemudian tekan button A untuk set. Dia dah berkelip. Abang Jam nak set kepada 6.21. So sekarang ni jam 6.19, kita pergi kepada 6.21, kita tekan button mode untuk pergi ke sebelahnya dan set kepada 21. Kemudian kita tekan lagi button mode untuk dekat atas tadi sebenarnya kita boleh set tarikh. Let's say lah kalau tuan-tuan puan-puan ada tarikh-tarikh tertentu untuk alam, so boleh set dekat sini. Contoh Abang Jam sekarang ni nak buat pada bulan 4, pergi ke bulan 4. Kemudian untuk yang sebelahnya adalah untuk tarikh. Kita pergi kepada 5 hari bulan menyamai untuk hari ini. Kemudian dah selesai, tekan semula button A. Kemudian kita boleh pergi ke paparan untuk timekeeping. Tekan button C. Dan sekarang ni dia dah tunjukkan ini adalah simbol alam dan ini adalah simbol flash. Nanti bila 6.21 sama-sama kita saksikan macam mana paparan untuk alam. Nampak? Siap berkelip-kelip, ada backlight C1995. Bila kita dah tahu cara guna full function untuk sesebuah jam tu, barulah best, barulah seronok dan barulah rasa betul-betul feel pakai jam original. So untuk function DW6900TR yang seterusnya, follow video Abang Jam.